Aku Cinegok. Aku Yellow. Aku Biru. Aku Bos B, ketua mereka. Hari ini, kita dah sampai dekat planet Pokolo. Wah, cantiknya pilih ni, bos. Mana pula Zenogok ni? Maaf, bos. Saya pelakon. Penakut, ni makan kau. Aduh, sakit, bos. Bos, apa tu? Kenapa robot pengawal tu? Bos, aku rasa markas kita diserang. Alamak, tu kapal konkril. Aduh, sakitnya. Akulah Komander Pongkril. Oh, kaulah Bos B, bos botak. Ha 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 ha. Syik mabuk, syik mabuk, syik mabuk. Bola satu masuk bola satu. Mesti diserang oleh kawalan Pongkin. Bos B, Bos Mi, mana korang? Aku kat sini, Zenogok. Akhirnya kau rata juga. Dah berhari-hari dah aku kat sini. Korang okey tak? Okey, bos. Iya, ambil kau. Kita dah sampai dekat markas Pongkril. Semua bersiap sedia. Apa hal Bos B? Aku nak makan escape pun tak senang. Aku datang sini untuk balas dendam. Sementara itu di markas KXP, 4 orang sedang sibuk merepair kapal. Oi Aiding, kau ada dengar tak pasal Bos B serang markas Pongkril? Ya ke? Kita kena tolong ni. Cepat. Mana Aiding ni? Lama betul. Aku dah sampai ni. Cepat naik. Okey. Alah. Jom kita pergi. Dah lambat ni. Assalamualaikum orang tanah. Masuk boleh? Waalaikumsalam. Komander Aidin, masuklah. Kau faham Aiding? Sibuk je dengan halau orang. Aku tembak ke korang, baru kau tahu. Relax, bos. Biar relax. Jangan marah. Jangan bergaduh. Minta maaf sekarang. Aku minta maaf kepada Pongkril. Engkaulah ketua planet ini. Aku Aras, pegang suara watak ini. Hai, saya Hana. Saya lah pegang watak ini. Aku ayah mereka. Akulah pemegang suara watak Pongkril. Saksikan episod 2 yang akan datang. Salam.